Mr. Kang Kim Siang daripada Sisi Advisory atau Kang Sisi 49. Jadi hari ini kita punya topik ialah wang tidak dituntut atau WTD adalah wang yang sepatutnya dibayar kepada empunya tetapi tidak dibayar. Ya, jadi topik ialah wang tidak bertuntut. Jadi apa itu wang tidak dituntut? Ya, WTD terdiri daripada 3 kategori utama di bawah Akta Wang Tidak Dituntut 1965. Jadi wang yang tidak dibayar 1 tahun, gaji, bonus, dividen atau tuntutan insurans yang telah diluluskan tetapi tidak dituntut. Jadi, akaun tidak aktif 7 tahun bagi dalam akaun simpanan atau semasa yang tidak mempunyai sebarang transaksi aktif atau milik. Jadi, 1. Semak dan tuntut wang tidak dituntut WTD. Jika wang tersebut milik anda atau si mati, jika anda waris yang perlu mendapatkannya terlebih dahulu. Yang kedua, urusan hartanah jika pemilik telah meninggal dunia, jika hartanah itu masih di atas nama si mati, anda perlu menguruskan surat pentadbiran grant of letters of administration untuk membolehkan waris membayar cukai atau menjual memindah milik harta tersebut. Jadi, pejabat tanah Seksyen Pembahagian perkasa untuk hartanah bawah 5 juta. Ya, jadi jadi untuk harta alih wang kenderaan bawah 600,000. Jadi ketiga, selesaikan tunggakan cukai. Ya, sementara menunggu wang WTD diproses, anda dinasihatkan untuk tidak membiarkan tunggakan cukai pintu dan cukai tanah terlalu lama kerana boleh menyebabkan denda lewat atau sita harta. Ya, jadi sila like, subscribe dan sokong. Terima kasih.